Mina! Sini cepat! Ish! Oh, nak beli barang ni. Cepat. Ada barang baru dek Ya makcik, ini baru tau. Sweet potato sedap, manis. Ya, ke mana dek? Oh, tak percaya makciknya. Betul, manis macam makcik ni. Aduh, Cantik. jangan puji lebih dek Manis. Boleh tak? Betul mana ni? Betul. Boleh ambil 5. Murah pula tu. Mina ambil 5 ni. Cepat. Yuk kita. Jajan boleh tak, Mak? Jajan? Memang boleh sangat. Memang lawa muka kau. Letak balik. Kita beli benda lain aja. Jajan. Rice, just rice. Apa ni dek just rice? Hai makcik, jomlah beli beras just rice ni. Dia baru tau dekat JS Mart. Nampak? Baru, Pilihan terbaik anda. Bagus Harga dek. pun tak mahal pun, murah je mampu milik. Berapa dek harga dia ni? Bawah 30 je. Ya, bawah 30 5 kilo pun murah. Boleh sangat lah Betul, kita ada 2 saiz. 10 kilo ada, 5 kilo pun ada. Berbaloi lah Sangat berbalik. Ambil 10 kilo banyak. Ambil banyak. Ambil je lah. Daripada kau beli jajan, kau beli orang. Terima kasih. Uish, murah juga Nak belanja kat sini. Tengok beberapa je aku habis. Besok boleh pergi lagi, Mak. Jangan habis duit aku. Tapi baguslah. Mak sukalah pergi Jasmart ni. Sebab apa tau? Boleh kumpul poin, kedai pun sejuk. Engkau pun suka datang sini habiskan duit aku kan? Jomlah kita balik. Habis duit aku ni. Mana bapak engkau ni Aduh, panasnya. Wah, mana mak ni? Lamanya. Aku pun tak tahulah mana mak kau ni. Kata nak beli satu barang je. Dah berapa jam ni. Itulah. Hitam dah kulit aku ni. Habis lah hari ni. Mak, cepat sikit. Cepat sikit lah. Dah pukul berapa ni? Puluh.